Bagi saya, kes Yusof Router ni, ini satu benda yang harus diambil serius oleh pemerintah. Bukan struktur politik Anwar Ibrahim itu semua, tetapi pasukan keselamatan negara. Dan ini satu tindakan yang memalukan. Adakah tidak ada asas tindakan Yusof Router itu? Bagi saya ada asas. Sebab Yusof Router dengan keputusan mahkamah, Yusof Router, hakim menerima bahawa ada dadah yang bukan milik dia dalam kenderaan dia. Jadi keselamatan dia sangat benda yang sangat fragile lah. Pasukan keselamatan saya rasa kena respon benda ini. Kena sama ada saya juga rasa agak galat dan kecewa kerana kes yang Yusof Router bawa ini mungkin akan terganggu kerana ketidakhadiran dia di sini dan dalam keadaan perlindungan suaka politik di luar negara. Saya rasa polis kena ambil tindakan. Saya rasa malulah Malaysia. Dan kes ni pula melibatkan Perdana Menteri, ketua polis ataupun pihak keselamatan, Menteri Dalam Negeri ke apa, kena keluar kenyataan, memberi jaminan keselamatan dan berbuat sesuatu yang sangat serius. Jika tidak, negara sangat malu dalam perkara tersebut. Dan kepada Yusof Router, saya juga merasakan simpati. Dan pihak polis harus memberi jaminan keselamatan, dia harus bawa balik dengan selamat dan diberi perlindungan yang seharusnya. Bukan sebab nak kata, oh benda tu mainan, tak. Ini real, kes mahkamah dah membuktikan perkara tersebut. Kan? Adakah cikgu melihat di satu bilah bagi Yusof pergi ke UK nak sokong politik atau bagaimana cikgu melihat isu? Okey, memanglah dia pergi ke UK tu nak dapat suaka politik, tapi persoalan dia kenapa dia perlu dapat suaka politik? Kerana persoalan dia ialah dia rasa diri dia terancam. Maka yang seharusnya hari ini pihak keselamatan kena memberi jaminan keselamatan kepada dia dan perlindungan khusus. Tapi ialah dalam keadaan kalau berdasarkan fakta kes sebelum ini, pihak keselamatan pun mungkin sangat diyakini terlibat. Jadi saya rasa kena sesuatu yang serius perlu dilakukan dalam perkara ini. Kerana dia memalukan negara.